Okey guys, jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Kalau sebelum ni Abang Khairul nak main naked bike, skuter, sport bike, hari ni Abang Khairul nak main untuk motor EV pula. Jadi minggu ni kalau hampa yang tengah mencari motor EV, Abang Khairul adalah 5 ke 6 model motor EV macam tu. Jadi Abang Khairul minggu ni Abang Khairul akan layan EV je semua. Sampai habis minggu ni habislah kita layan EV semua. Motor yang pertama kat depan kita ni. Harga dia memang murah. Motor ni daripada China lah. Tadi kita tengok lah sesuai tak dengan orang yang duduk flat, tak duduk flat apa semua, saya kita tengok. Okey, lepas tu kita tengok apa yang ada dekat dia, kelajuan dia macam mana, range bateri dia boleh pergi banyak mana. Yang paling penting dia punya harga dekat tangan Abang Khairul. Okey, jadi hari ni kita sama-sama nak tengok Yadia GT120 EV scooter. Okey, jadi hari ni kita duduk depan satu skuter, EV punya skuter. Okey, motor ni memang motor lah, memang motor. Ini bukan kata orang selalu tanya Abang Khairul, boleh daftar ke? Boleh ada nombor plate ke? Boleh naik atas jalan ke? Boleh, memang boleh. Motor ini adalah motor. Cuma dia tak pakai enjin, dia pakai bateri. Dia tak buh minyak, dia cas guna elektrik. Jadi dia macam mana pun tetap motor. Dia ada insurans, dia ada road tax, nombor plate dia ada lah. Nombor plate mesti kena ada lah. Kalau tidak kita nak buat road tax dengan insurans macam mana kan. Okey, jadi hang nak buat plate 2 angka ke 3 angka ke, hang nak beli plate mahal-mahal ke apa, semua boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana pun ini tetap motor, cuma dia menggunakan bateri sahaja. Dia tak menggunakan minyak petrol. Okey, jadi untuk motor ni dia memang tak ada enjin, dia pakai motor sahaja. Untuk enjin motor ni kita panggil dia elektrik motor lah. Elektrik motor. Horsepower motor ni 4.3 horsepower. Memang tak kuat. Motor ni memang sesuai untuk kegunaan harian, untuk hang naik pergi sekolah, hang balik sekolah, pergi beli barang dekat kedai kan, kegunaan harian dekat-dekat sahajalah. Okey, lepas tu Newton meter of torque dia 160. Top speed motor ni 60 km per jam. Jadi kita boleh tengok di sini sahaja. Mari kita tengok dia punya meter. Okey, senang je top speed dia, ulas saja. Jadi kita dah boleh dapat dia punya top speed. Ini sebab Abang Khairul tak naik atas dia, jadi 73 lah. Kalau Abang Khairul naik atas dia, ada orang naik atas dia, dia punya kelajuan boleh pergi 60 km per jam. Jadi untuk 60 km per jam tu dah cukup laju dah lah untuk satu EV yang kegunaan harian lah. Okey, lepas tu untuk enjin itu sahaja. Itu sahaja untuk enjin dia. Macam tinggi seat. Tinggi seat motor ni, kalau kita tengok sekejap, kita turunkan dia, angkat dia. Jadi untuk tinggi seat motor ni 768 mm. Okey, macam biasalah, tinggi Abang Khairul 175, berat Abang Khairul 94. Okey, ini adalah kedudukan Abang Khairul di atas EV Yadia GT20 ni. Jadi macam ni saja. Jadi motor ni kalau hang nak cari yang macho dengan hang ke apa, memang tak ada lah. Motor ni untuk kegunaan harian sahaja. Bagi kat bini naik pergi sekolah, ambil anak sekolah, memang paling sesuai lah untuk motor EV ni. Okey, lepas tu untuk motor ni kalau kita tengok dia punya transmission memang dia main auto lah. Sebab dia skuter, dia automatik sahaja. Dia tak ada gear. Dia tak ada gear. Ini skuter jadi dia tak ada gear lah. Jadi untuk transmission dia main automatik. Speed dia, kalau kita tengok dekat sini ada 1 speed. Okey, 1 speed, lepas tu 2 speed. Dia ada 2 speed sahaja. Dekat sini je kita dia punya mode. Dia ada button mode dekat sini. Alright, jadi speed dia ada 2 sahaja. Untuk range bateri motor ni, anggaran kalau kita bawa dia, Abang Khairul rasa kalau dia tulis tu 100, tapi Abang Khairul rasa dalam 60 lebih 70 km lah, satu cas penuh lah. Okey, jadi kita boleh bawa motor ni lebih kurang jarak, kita katalah 70 km. Jadi okey lah, kalau hang naik anak, ambil anak sekolah, sehari 1 km, 2 km kan, pergi kedai baru 2 km. Jadi memang guna bateri tu memang sikit lah. Sebab tu lah motor ni sesuai untuk kegunaan harian. Okey, lepas tu untuk kapasiti bateri ni dia bagi 38 Ah. Untuk bateri dia bagi waranti sama macam enjin motor. Selalu kalau motor, kalau kita beli dia bagi waranti enjin kan. Tapi untuk EV ni dia bagi waranti dekat bateri. Bateri dia punya waranti 20,000 km
ataupun 2 tahun. Tengok yang mana sampai dulu. Macam hang beli motor. Motor dapat waranti enjin, EV dapat waranti bateri. Sebab bateri yang penting. Bateri yang mahal. Kalau motor enjin yang mahal betul. Untuk EV bateri yang mahal. Okey. Jadi itu adalah bateri sekali dengan dia punya waranti bateri lah. Okey. Lepas tu untuk saiz tayar depan. Tayar depan dia pakai saiz 9080 12 inci. Untuk belakang 9080 12 inci juga. Jadi sama saiz lah. Saiz depan pun sama, saiz belakang pun sama. Untuk tayar ni dia pakai tayar motor biasa aja. Tayar motor skuter je. Jadi kalau hang beli skuter saiz 12 inci kan, tayar ni lah dia pakai. Jadi tak perlu risaulah untuk tukar tayar di masa hadapan tu. Cuma dia pakai tayar motor biasa saja. Jadi untuk sistem brake pula, dia bagi depan dengan belakang dia bagi disc brake. Tapi tak ada ABS. Tak ada ABS. Cuma dia bagi CBS. CBS. Depan dengan belakang dua-dua disc brake. Tak ada ABS. Cuma dia bagi CBS. CBS tu apa panggil? CBS tu Combo Braking System. Itu dah maksud dia. Jadi bila hang brake depan, brake belakang akan automatic brake sekali lah. Jadi orang kata apa, motor hang lagi safety lah untuk bahagian brake. Tapi bahagian-bahagian tak function sangat lah benda tu. Sebab motor pun tak laju kegunaan harian dekat-dekat. Bahagian-bahagian ada pun okey, tak ada pun okey. Okay? Tapi dia bagi okey lah. Jadi untuk motor yang ni, GT ni, luggage dia besar. Okey, luggage dia kalau tak silap abang kira lah, kalau tak silap abang kira 28 liter. Kalau tak silap lah. Okey, boleh masuk helmet, boleh masuk barang. Dia tak ada enjin, jadi dia kosong macam tu lah. Okey, di sini ada satu switch. Switch ni kita panggil switch untuk on dengan off dia punya motor lah. Maksudnya dia akan cut dia punya ni, dia cut dia punya bateri elektrik dia tu. Baru ni. Batu baru cik. Siapa punya? Siapa punya? Saya punya. Berapa ribu ni? Ni 5,000 lebih. Kan tengok. Boleh cik, boleh. Okey, jadi kita sambung balik kita punya cerita. Okey, ni maaf lah iklan. Itulah tu, kadang-kadang tu macam tu lah. Kita duduk tengah perform tau. Tiba-tiba dia masuk main. Tapi kita tak layan pun tak boleh. Orang main tanya kita tak boleh tak layan tau. Tapi itulah tu. Susah nak dia cakap macam mana kan. Tapi tak apalah, kita layan lah kan. Pakcik settle lah. Pakcik pun naik EV juga tu. Tapi tak ada ni lah. Tak ada orang panggil apa, tak ada nombor plate lah. Okey, macam pakcik naik tu tadi EV juga. Tapi itu kita panggil skuter elektrik lah. Yang ni kita panggil motosikal EV. Okey, berbalik kepada switch ni kan tadi kan. Okey, jadi untuk switch ni kalau kita tutup, maksudnya motor kita tak boleh naik, tak boleh on. Jadi kita nak buka dia lah. Ni hidden switch lah. Okey, lepas tu yang ni dia punya charger. Charger motor ni dia bagi macam ni. Alright. Buka. Ni dia punya charger. Charger ni guna plug macam mana abang kira? Sama aja. Soket di rumah hampa aja. 3 pin ni saja. Jadi hampa pun jangan fikir motor EV nak picah macam kereta EV kat tempat dia tu. Tak. Motor EV dia pakai yang ni lah. Cukup. Okey, di sini ada satu soket depan, ini soket belakang dia. Okey. Macam mana nak cas dia? Di sini. Nampak? Dia ada satu lubang dekat sini. Hang cocok je dekat sini. Lepas tu, yang satu lagi hang cocok dekat plug rumah hang. Jadi, dia charge. Okey, berapa lama charge Abang Kirul? Charge motor ni hampa bajet lah. 6 ke 7 jam macam tu lah, lebih kurang. Macam Abang Kirul ada EV kat satu. Abang Kirul charge. Macam bateri dah tinggal 50%, Abang Kirul cucuk ya. Esok pagi Abang Kirul pergi tengok dia dah. Ni lah sebab dia auto cut. Jenis EV ni dah auto cut. Jadi kalau hampa asal takut-takut tu charge lah lepas maghrib kan. Lepas tu pukul 12 hampa semua nak tidur, tapi cabut dulu. Okey, macam tu saja. Okey, jadi untuk luggage motor ni memang besar. Okey, lepas tu dia ada belakang ni backrest ni untuk orang kata apa, safety lah kalau hang bawa anak-anak kan. Bawa pusing kampung, ronda-ronda ikut jalan ban kan. Jadi yang ni dia ada sekali. Okey, ini pun dia bagi cushion. Sini pun dia bagi orang panggil carrier lah. Okey, ni cushion lah, ni cushion. Dia lembut dia lembut. Okey, ini dia punya cushion. Dia punya cushion. Okey, cushion dia okey lah, selesa lah hang nak naik ke dalam kampung bawa semua tu okey lah, no problem lah. Okey, lepas tu sini ada satu cakok untuk hang cakok barang lah kalau hang nak beli apa-apa, letak di sini kan cakok hang punya ni kan. Alright, di sini. Lepas tu dia ada USB port juga dekat sini. USB port ada satu dekat sini, tapi kita tak pakai kot USB port sebab tak nak pergi mana sangat kan naik EV kan. Okey, untuk motor ni bateri dia duduk dalam ni, tapi dia tak boleh buka lah.
Dia tak boleh buka. Bateri dia duduk dalam ni, tempat pijak ni, dia tak boleh buka. Tapi untuk ruang ni memang luas. Jadi hang nak bawa barang apa semua memang okey. Macam Abang Kiro tinggi 175, kaki Abang Kiro memang panjang lah kalau ikutkan kan. Tapi okey lah. Nampak? Tu. Okey. Memang nampak pelik sikit lah Abang Kiro naik motor ni. Abang Kiro ni spesies gorila. Kalau naik motor kecil-kecil macam ni macam pelik lah. Jangan gelak. Jangan gelak. Jadi macam ni je. Dia punya ni. Okey, lepas tu kunci Abang Kiro dia pakai kunci apa? Okey, jadi untuk kunci dia Abang Kiro buat kunci biasa aja. Dia bagi kunci biasa aja dalam bang Yedia dekat situ. Okey, jolok kunci masuk sini. Kalau hang nak lock handle macam biasa aja. Lock handle macam tu. Dia ada bunyi wing dia ada remote dia. Kita boleh tutup. Jadi yang ni kita tutup. Okey, ni lock handle. Nak buka dia macam biasa lah, macam motor biasa. Okey, buka handle macam motor biasa. Lepas tu nak on dia, on je. Dia ada bunyi tenenek tu, maksudnya dia tengah ready lah. Okey. Jadi macam mana hangpa nak bawa motor ni Abang Kiro? Macam hangpa bawa motor biasa aja. Di sini ada button mode. Hang tekan mode ni je. Tarik brake macam skuter biasa, tarik brake tekan mode. Jadi dia nak ready kan. Ready ni untuk sedia untuk hang jalan lah. Pulas minyak macam biasa aja. Okey. Tapi tak ada bunyi lah. Dia tak ada bunyi. Okey, macam tu aja. Lepas tu dia dah ada dia punya on lampu. Okey, ni lampu meter lah. Di sini ada on lampu meter. Kalau hang naik semalam tu hang boleh offkan dia lah, gelapkan sikit kan, tak silau orang mata. Okey, lepas tu kalau kita tengok sini ada lampu atas, lampu bawah, horn, signal kiri, signal kanan. Okey, macam tu je. Kalau kita tengok bahagian depan pun lampu dia pun cantik jugalah. Okey, kalau kita tengok lampu dia cantik Okey, di sini dia ada macam daylight running tu. Okey, signal dia sini. Signal dia. Okey, ini signal dia. Dia bagi LED macam tu. Untuk lampu main dia dekat mana bagi? Dekat sini. Dia bagi projector. Okey, dia bagi projector lamp dekat sini. Okey, yang ni bagi letak lampu bawah. Kalau lampu atas dia macam tu. Dia lagi terang lah. Alright. Macam tu aja. Jadi untuk lampu belakang pula dia macam ni. Lampu belakang dia ada bagi bentuk logo macam Yedia lah. Jadi macam Yedia lah. Okey, ini lampu biasa. Kalau Abang Kiro brake, dia macam tu. Alright. Macam tu je. Warna kat depan nampak ni warna hijau. Dia ada hijau, lepas tu hitam. Satu lagi Abang Kiro lupa dah warna apa. Tapi adalah Abang Kiro tunjukkan gambar ni. Okey. Jadi ini adalah Yedia GT. Apa nak dengar bunyi ke? Bunyi tak dengar. Tapi buat apilah kan, kadang-kadang hampa ni pelik-pelik. Okey, dia punya bunyi macam ni. Okey, itu adalah bunyi dia ni. Itulah spek-spek apa yang ada. Jadi motor ni sesuai untuk kegunaan harian daily sahaja. Jadi kalau hampa rasa berminat nak beli motor ni, kita pergi ke seterusnya lah. Kita tengok dia punya harga. Okey, jadi kita dah tengok kan spek-spek apa yang ada pada motor ni kan. Jadi motor EV ni, jangan bajet hang beli motor ni hang nak naik highway tau, long distance ke apa ke, memang tak sesuai. Motor EV ni dia sesuai untuk short distance sahaja. Ada je EV yang sesuai untuk long distance. Nanti akan ada video lagi yang bagi akan tunjuklah motor apa yang sesuai tu. Motor apa yang dia collab dengan Petronas. Jadi untuk EV ni dia memang tak ada collab dengan Petronas. Bateri dia pula macam tu lah. Bagi Abang Kiro untuk EV ni pakai buang sahaja. Sebab harga bateri dia pun memang mahal. Jadi kalau rosak tu, kalau kita nak beli bateri tu, harga dia agak mahal. Mungkin hampa nak beli rasa macam berat sikit lah kan. Jadi adalah EV yang lagi okey, bateri kita boleh sewa apa semua kan, ada. Tapi yang ni kita tak boleh sewa. Lepas tu EV ni pula untuk orang yang duduk rumah yang tinggi, rumah pangsa, rumah flat apa semua, memang tak apa sesuai lah. Sebab kita nak charge tu tak boleh cabut bateri kan. Jadi ada EV yang boleh cabut bateri. Jadi untuk yang ni, untuk orang yang duduk rumah tinggi-tinggi, rumah flat, rumah pangsa apa, memang tak sesuai. Okey, kalau duduk rumah bawah, okey, tak ada masalah. Okey, jadi motor macam ni sesuai untuk naik kegunaan harian sajalah. Kalau hang nak long distance tu memang Abang Kiro sangat-sangat tak recommend lah. Okey. Untuk harga dia, okey, untuk Yedia GT20 ni, kalau harga cash, harga on the road saya sekali insurans lah 5390. Okey, itu harga cash, tak tolak lagi dia punya rebate. Okey, sekarang kerajaan ada bagi rebate. Abang Kiro rasa tahun ni kot last rebate tu. Okey. Kerajaan bagi rebate RM2,400. Jadi 5390 tolak 2,400, hang cuma beli harga cash untuk sekarang RM2,990 sahaja, bawah RM3,000.
Jadi itu adalah harga cash kalau hang nak beli sekarang. Jadi untuk maricah ni hang kena claim lah. Hang claim maricah tu, kalau lulus hang bolehlah beli motor ni. Okey. Cara macam mana nak claim, dekat video Abang Kiro ada Abang Kiro buat nah. Hang boleh pergi tengok dekat situ lah. Syarat dia pendapatan tahunan hang tak melebihi 120,000. Hang ada lesen. Dua tu cukup dah. Okey. Jadi kalau motor ni nak buat loan pun boleh juga. Okey. Untuk loan deposit Abang Kiro boleh buat paling rendah RM0 2 tahun 226, 3 tahun 160, 4 tahun 128, 5 tahun RM110 sahaja. Jadi itu adalah harga dia. Jadi kalau hampa ada nak mencari-cari EV, boleh masukkan GT20 ni dalam list anda. Sebab motor ni kategori murah lah, dan maintenance pun tak perlu nak tukar macam-macam. Cuma tayar, brake pad. Itu pun Abang Kiro rasa kalau hang naik dekat-dekat tu, mungkin 4 tahun baru hang nak tukar tayar, mungkin 5 tahun baru hang nak tukar tayar, kita pun tak tahu. Abang Kiro pun salah seorang pengguna EV juga. Tapi Abang Kiro pakai model lain lah. Okey, Abang Kiro tak pakai model ni. Okey, jadi kalau hampa rasa EV ni sesuai untuk hampa, boleh save video ni. Kalau hampa rasa video Abang Kiro membantu hampa, boleh tinggalkan satu like untuk menambahkan semangat Abang Kiro untuk buat video yang seterusnya. Okey, kita jumpa lagi ke next video untuk motor EV yang seterusnya. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan.